Okey, kalau berlaku kematian dalam family kita and si mati ada buat hibah takaful, macam mana kita nak buat tuntutan hibah takaful tu? Okey, first of all, you kena make sure you ada 5 dokumen penting ni. Okey, nombor 1, salinan sah sijil kematian. Okey, nombor 2, salinan IC si mati. Okey, nombor 3, salinan IC penuntut. Nombor 4, sijil asal takaful si mati. And nombor 5, borang tuntutan daripada syarikat takaful. Tapi untuk certain cases, contoh macam kematian disebabkan kemalangan, awak akan perlu additional document lah to support. Contoh macam medical report, police report, postmortem report and surat nikah. Bila dah ada semua dokumen ni, minta tolong ejen awak untuk submitkan dekat mana-mana cawangan insurans awak yang berdekatan. Okay, insyaAllah kalau kes ni standard and polisi pun dah lebih 2 tahun, dalam 2 minggu pun insyaAllah dah boleh settle lah. Okay, if you want more info, just komen dekat bawah ataupun DM me. Okay, Assalamualaikum.